InsyaAllah kita nak masuk sikit. Daripada mana? Daripada perkataan hak duk jadi muskilah. Yang orang tanya mari ya, tak ada gapo kali. Cuma mau nak kongsi sikit-sikit dah. Nak kongsi pun di atas sifat dah. Majlis kita nak kecek sifat. Demo atas kecek sifat weh. Kecek sifat. Jangan waktu baik weh, nama tok guru hamba weh. Tak usah waktu baik. Gambar-gambar apa tak nak waktu baik kali. Tak apa. Demo lain tak tahulah kita ni nak royak gini. Hak Malaysia terkadang waktu baik gambar-gambar ni apa? Tak ada gapo kali sebenar. Tapi orang minta mai kita pakat turuk Jadi masalahnya hak duk berlaku. Masalah hak duk berlaku ni masyarakat kita ni duk bahas tentang pegenge. Duk bahas apa? Tentang pegenge. Kama dia pegenge ni di antara dua madrasah. Madrasah hak pakar dalil mengikut Tuhan, mengikut Nabi, orang panggil madrasah ahli sunnah. Madrasah hak pakar akal, fikiran dulu pada Quran, dulu pada hadis, panggil madrasah ahli kalam. Ya dua ni. Apa tu tak? Madrasah ahli kalam, madrasah ahli sunnah. Maka apabila gitu, nya berlakunya perjumpaan di antara tokoh ahli sunnah dengan tokoh ahli kalam. Nak panggil ahli kalam pun tak apa, ahli kalam Yunan pun tak apa, tak ada masalah apa-apa lah tu. Nampak tu tak? Tak ada masalah apa-apa. Soal daripada pihak tokoh ahli sunnah. Tu dia. Dia tanya seorang tokoh ahli kalam. Wahai tokoh ahli kalam, hukum hadis ainallah ini dhaif ke bukan? Dia tanya. Seorang tokoh ahli sunnah tanyanya tokoh ahli kalam tentang hadis ainallah. Sebab dia bahas hadis sebenarnya hadis ni tak kena bahas dah. Sebab apa? Sebab ada dah dalam sahih Muslim. Nak bahas apa lagi? Dan hadis ning nak ambil perkataan Imam Bahaqi kata tak ada dalam nusrah dia tak leh. Awak apa? Kerana Qadhi Iyad dalam Ikmal Mu'lim dengan syarah Sahih Nawawi ni, Imam Nawawi Qadhi Iyad wari belaka. Menak royak kata, ya syarah Sahih Muslim tu ya wari hadis ni. Mana tak hadis ni sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni berasa tak puas hati dengan keputusan hak imam-imam dalam Islam. Imam Nawawi pun rasa tak nak percaya mana kata hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Apa nama Qadhi Iyad pun rasa tak percaya mana ada dalam Ikmal Mu'lim tu. Dan Imam Ibn Hajar sebut dalam Fathil Bari pun rasa tak percaya mana. Nak gimnya bergantung kepada perkataan Imam Bahaqi, hak mana? Hak yang jadi kesamaran. Hak jadi ragu kesamaran. Tak ada hak benar kali. Nampak tu tak? Tidak ada hak benar kali. Baik. Lalu tokoh ahli sunnah tu tanya ahli kalam, kata hukum hadis ning hadis ainullah ni dhaif ke lagu mana? Nampak tu tak? Dhaif ke lagu mana? Tu dia. Saya ingin tanya Babo. Jadi hadis yang Babo hukum kata hadis ainallah ni, Babo hukum kata hadis ni hadis dhaif. Babo. Dhaif tak? Jawab. Satu segi jawab. Satu segi mengikut akidah, mengikut kaedah ilmil hadis. Mengikut apa? Mengikut kaedah ilmil hadis. Doktor jawab. Makna kata ada seorang tadi itu, nakwi doktor tadi itu jawab. Nampak tu tak? Nakwi doktor tu jawab. Jadi seorang ning ni pun jawab kata, satu segi kalau mengikut kaedah ilmil hadis. Mengikut apa? Mengikut kaedah ilmil hadis. Doktor kata, minta jawab dengan cara ringkas. Jawab dengan apa? Jawab dengan cara ringkas. Lalu dijawabkan kata kalau ringkas sangat ni takutnya faham salah. Tu cara dia. Jawabnya satu segi mengikut kaedah ilmu hadis boleh. Itu saya minta jawab pair di padap lah kalau panjang tak dia nak hal lain.
Dhaif tu ataupun tidak. Kalau tidak dak. Tu. Dia ya kalau padat sangat tu dia tak mafhum dia salah. Takut faham salah dengan kaedah ilmu hadis. Sebenarnya tak kena panjang masalah ni. Sebab masalah terang dan nyata dah. Boleh kita hukum kata dhaif. Jadi kesimpulan di sisi tokoh ahli kalam ni nak ayat kata hadis ni dhaif. Saya kata dhaif. Saya kata dhaif. Tetapi mengikut dengan sanad, ikut dengan sanad dia tidak kurang daripada hasan. Dengan kaedah ilmu hadis boleh kita hukum kata dhaif. Mengikut tu saya kata dhaif. Tetapi mengikut dengan sanadnya, ialah sanad dia itu sanad yang tak kurang daripada hasan. Mana kata ia wak beza. Wak beza lagu mana? Wak beza di antara matan hadis dengan sanad hadis. Sebenarnya rukun hadis ni ia ada sanad serta ada apa? Serta adanya matan. Jadi nak sahnya matan hadis pasti terhenti di atas sanad. Sanad hak yang bawakan akan lafaz hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lagu tu, kaedah lagu tu, tak ada boleh nak lari daripada itu kaedah. Tak boleh nak lari daripada itu kaedah. Apabila gitu, kita kena memahami satu perkara yang jelas lagi terang. Kata apabila hadis tadi itu nak kata sah, pasti kena tilik pada sanad orang yang bawa mari. Sebab itulah Imam Muslim rahimahullahu taala dia tak warinya sanad-sanad malaikat apa yang diiktimad oleh ulama hadis kata benda tadi itu daripada sanad-sanad hak riwayat mari itu daripada perkara yang iktimad thiqah di sisi ulama hadis. Sebab nak sahnya matan hadis pasti terhenti di atas sanad. Cuma seorang ahli kalam ni dia jawab kata tak. Mengikut saya ni dia kata mengikut saya hukumnya dhaif. Saya kata dhaif tetapi mengikut sanadnya sanad dia tidak kurang daripada hasan. Nak riwayat dia nak buat beza di antara sanad suku dan matan hadis suku. Ini nak tutup cara mikir orang pendengar. Sebenarnya hadis tadi itu nak jadi sah tak sah terhenti atas apa? Terhenti di atas sanad. Terhenti di atas sanad. Nawi kita faham jadi jelas. Ada ulama kata sahih, syuf. Ia nak mengglobalkan. Seolah kata nak buat jadi masalah. Ada ulama kata hasan, ada ulama kata sahih. Ialah sanad dia itu sanad yang tak kurang daripada hasan. Dan ada ulama hukum kata hasan, ada ulama hukum kata sahih. Ia nak mengglobalkan. Seolah kata nak buat jadi masalah. Ada ulama kata hasan, ada ulama kata sahih. Sebenarnya kita nak tahu kata ulama hak kata hasan dan sahih tu Imam Bukhari ke Imam Muslim. Sebab dah nak kecek ni hadis yang ada dalam Muslim. Lapis-lapis Imam Bukhari tak apa. Lapis-lapis Imam Muslim tak ada masalah. Imam Nawawi hak syarah ke Imam Qadhi Iyad hak syarah ke lagu mana? Siapa hak ayat kata ni sanad hasan, siapa hak ayat kata ni sanad sahih. Ke kita yang tak sampai keahlian dia. Ke lagu mana? Hadis ini lalu doktor seorang tokoh ahli sunnah pun tanya, hadis ini ni ustaz kata dhaif lah. Ustaz kata dhaif lah. Boleh kata sahih, boleh kata hasan. Lalu dia jawab kata, boleh kata sahih, boleh kata hasan. Dia kata gitulah. Boleh kata gitu, boleh kata gini. Ada ulama hukum kata hasan, ada ulama hukum kata sahih. Yang pentingnya lah ni hadis ni mana baba kata itu dhaif lah.
Satunya Ataupun boleh, hasan. boleh Ataupun kata hasan. dhaif dan boleh kata hasan. Dia tak boleh jadi dalam ilmu hadis, satu sanad ataupun satu hadis dalam masa yang satu kita nak kata dhaif ataupun hasan sekali tu lah tak boleh. Imam kita pilih kata pendapat yang kata dhaif ataupun pendapat yang Ya. kata hasan, dua tu Boleh. ya. Ya. Nak tanya hak baba pilih hak mana tu? Hak dhaif ke hak hasan? Nisbah dengan sanad, saya pilih sanad kata sanad hasan. Sanad hasan. Atau sahih, boleh nak kata sahih. Taib. Adapun nisbah mata, Taib. mata itu Ya. ialah mata yang dhaif. Subhanallah. Mana kata boleh kata sahih, boleh kata hasan. Saya kata sanad tu hasan ataupun sahih, tapi matan tu yang dhaif. Matan dia kata dhaif. Baik, hak kata matan ni dhaif ni Imam Muslim ke, Imam Nawawi ke Imam Qadhi Iyad ke Imam Ibn Hajar Asqalani ke siapa kata dhaif matan? Aina Allah? Ke siapa? Sebab Al-Imam Muslim dia rakyat dah aku ni hipungkan hadis semua hak sahih ni banyak. Tapi aku bawa data mari di dalam kitab Sahih Muslim ni hak mujma'un alaih. Hak ulama ijma' kata itu sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maratib kita dok ngaji dalam mustalah tu. Maratib as-sihah tadi itu dia data mari ada 7 darajat. Hak kemocak muttafaqun alaih. Yang kedua Bukhari, yang ketiga Muslim. Kita tak tahu kalau lagu mana. Boleh jadi dia tak tahu sebab dia ahli kalam, dia dhaif dalam masalah ilmu hadis. Ahli kalam dia pergi ikut lain, jalur lain daripada a'immatu as-sunnah. Lalu tetapi ulama hadis sebut seperti itu, seperti ini. Seperti ini. Ada lalu seorang tokoh sunni ni dia kata, tetapi ulama hadis ni ulama hadis hak besar-besar seperti Ibnu Qudamah dan Az-Zahabi. Ibnu Qudamah dan Az-Zahabi telah menyebut di antara dengan molek. Satu tokoh orang sunnah ni, ahli sunnah ni jawab kepada ahli kalam. Jawab lagu mana? Jawab kata ia gi hukum kata mata hadis ni dhaif. Lalu tokoh ahli sunnah jawab kepada dia kata tetapi ulama hadis hak besar. Ulama hadis hak besar seumpama Ibnu Qudamah dan Imam Az-Zahabi. Zahabi ni memang ulama hadis hak besar. Telah menyebutkan di antara, telah menyebut di antara dalil-dalil yang mutawatir. Dalil-dalil yang mutawatir, bukan hadis-hadis mutawatir. Oleh kerana babo kata mata ni dhaif dan sanad hasan, itu pendapat babo deh. Ya. Tapi ulama hadis yang besar seperti Ibnu Qudamah, Imam Az-Zahabi telah menyebutkan antara dalil-dalil yang mutawatir. Beza di antara dalil-dalil mutawatir dengan hadis-hadis mutawatir. Hadis mutawatir lain, dalil-dalil mutawatir lain. Lepas tu dia nak buat lagu mana? Cara nak putar belik di antara pahami ahli kalam. Dia kata di antaranya apa? Dalil hadis di antara tokoh ahli sunnah jawab kata di antaranya dalil-dalil hak mutawatir. Dalil-dalil mutawatir. Nak isbat Tuhan atas tu di antaranya apa? Dalil hadis ni. Dalil hadis ini iaitu hadis jariyah. Jadi hadis jariyah ni nak rayak kepada kita kata salah satu daripada dalil mutawatir yang nak rayak kata kita nak ambil dia ni buat jadi hujah tentang masalah ke apa? Tentang masalah Allah Ta'ala tertinggi di atas arasy. So, tokoh ahli sunnah tak ada jawab, tak ada rayak kata hadis ni tu hadis apa? Hadis mutawatir. Tapi ia kata di antara dalil-dalil yang mutawatir. Cuba kita dengar apa yang seorang tokoh ahli sunnah ni jawab dan kata dan menegas di atas ahli kalam. Iaitu hak jadi dalilnya, iaitu hadis jariyah. Jadi Imam Zahabi dan Imam Ibnu Qudamah ini ulama hadis. Dia jadikan, dia kata hadis ini termasuk daripada hadis-hadis mutawatir. Jadi telacah lidah. Telacah lidah dia kata termasuk daripada hadis-hadis mutawatir. Dan hadis jariyah. Jadi Imam Zahabi dengan Imam Ibnu Qudamah ni ulama hadis. Jadi dia kata hadis ni termasuk dalam hadis yang mutawatir.
maksudnya hadis-hadis mutawatir ahli sunnah kata ni, tokoh ahli sunnah kata apa dia? Yakni dalil-dalil mutawatir, bukan hadis-hadis mutawatir. Telah menyebutkan antara dalil-dalil yang mutawatir. Telah menyebutkan antara dalil-dalil yang mutawatir. Ya bahasa dia apabila kita ada perbincangan, dia telacah lidah. Apa dia? Telacah lidah. Lalu minta penjelasan daripada seorang tokoh ahli kalam. Ahli kalam rayak kata hadis ainallah ni dhaif. Sedangkan Ibnu Qudamah dan Zahabi rayak kata di antara dalil-dalil mutawatir hana isbat Tuhan atas ni iaitu hadis jariyah. Mana hadis ni sah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah anta ni tokoh ahli kalam ni rayak kata hadis ni dhaif? Jadi Zahabi dan Ibnu Qudamah kata sah, sedangkan dia ni ulama besar. Apakah riwayat atau dhaif ni? Mananya hujah? Faham lagi? Soalan nak kata ni dalil-dalil mutawatir. Dalil-dalil yang mutawatir nak isbat Tuhan atas. Lalu ahli kalam ni, galik dia ni tak ada kena duk jadi berasa rana tu kita panggil ahli kalam supaya dia mau panggil kita Wahabi itulah, tak ada pelik gapo. Nampak tu tak? Makna kata, dia pun jawab. Dia kata baik. Saya mahu nak tanya di manakah hak Imam Zahabi itu kata. Jadi seolah kata tokoh ahli sunnah tanya dia nak dia jawab kata anta ni hukum kata hadis jariyah ni hadis dhaif mustanad. Tepat yang anta hukum ni anta turut siapa? Sedangkan Zahabi dan Ibnu Qudamah hukum kata hadis ni sah dan termasuk daripada dalil-dalil mutawatir yang rayak kata nak isbat Allah Taala tu atas. Antara rayak atas hadis ni dhaif tak boleh nak hujah ni turut siapa? Dia tanya balik. Dia panggil al-ijabah bisual. Hera al-ijabah bisual mana? Tanya balik. Ini bukan uslub. Ini bukan apa? Bukan uslub. Orang tanya anta tanya balik. Nak tubik natijah tak? Tak tubik natijah. Anta kena jawab lah. Sebab ni dalam masa yang tokoh ahli sunnah tanya tokoh ahli kalam. Kata anta rakyat atas hadis ni dhaif mengikut pandangan anta. Kami rakyat atas hadis ni sah. Sebab Zahabi dan Ibnu Qudamah hukum kata di antara dalil-dalil yang mutawatir. Cuma cara putar belik ahli kalam ni panggil wakilah wakilipah ni kita kena jaga. Kena jaga molek. Pelajar ni kena jaga molek. Dia kata gini. Dia kata di mana ke hak Imam Zahabi kata dan Ibnu Qudamah kata hadis ini mutawatir. Syuf. Baik. Saya nak di manakah hak Imam Zahabi kata dan Ibnu Qudamah kata hadis ni mutawatir? Cuba sebut. Boleh doktor sebut? Saya ada risalah saya sebut ada perkataan cukup. Saya nak dalil Zahabi pun ada, dalil Ibnu Qudamah pun ada, sebut kedua-duanya sebut kata hadis ni termasuk dalil yang mutawatir buktikan bahawa Allah Taala tu tertinggi atas arasy. Tapi saya nak jawab apa dulu? Nak jawab apa huraian dulu. Ya. Lepas tu saya nak tunjuk. Nak tanya jawab apa dulu. Sila bang menjawab. Saya jawab tidak ada di sana yang ulama yang menghukum dengan mutawatir. Dia kata hadis ni mutawatir. Doktor ataupun tokoh ahli sunnah tu tanya di antara dalil-dalil. Bukan hadis tu mutawatir. Ia masuk hal lain dah. Hadis mutawatir lain. Adapun dalil-dalil yang mutawatir. Apa makna mutawatir? Makna hak jelas terang dalil orang ambil buat jadi hujah tu atas hadis jariyah. Yang sah di sisi imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Dhaif di sisi imam ahli kalam. Lalu tokoh ahli sunnah kata ambil rana ni, tanya lagu ni. Pegangnya lagu ni ambil rana. Dia tanya balik. Dia kira yang atas hadis ni mutawatir. Nampak tak cara masuk? Cara lari kacing nampak lagi? Dia kata coba jawab. Allah cuba sebut. Bolehkah doktor, tokoh ahli sunnah ni sebut? Tanya balik. Sebenarnya dia lah kena jawab. Tu sebenarnya dia lah kena jawab. Buat apa? Kerana hak ning-ning termasuk daripada soal daripada ahli sunnah muwajjahah. Tanya dia hak yang hukum atas hadis ni dhaif. Dia turut siapa?
Kita turut ulama Zahabi dan Ibnu Qudamah kata sah dan termasuk daripada adillah mutawatirah. Kata hadis ni boleh buat hujah atas. Antara ayat atas hadis ni tak boleh buat hujah. Dhaif. Turut siapa? Dia tanya balik. Biar ayat atas hadis ni mutawatir, masuk tak? Jadi dia lari kacing ikut lain. Lari kacing ikut lain. Lalu tokoh ahli sunnah ni pun jawab, dalam Zahabi pun ada. Dan dalam Ibnu Qudamah pun ada kata. Ada sebut. Kedua-duanya sebut. Kata hadis ini termasuk di dalam dalil. Syuf. Hadis ni termasuk dari dalil-dalil yang mutawatir. Bukan hadis mutawatir. Dalil Zahabi pun ada, dalil Ibnu Qudamah pun ada. Sebut kedua-duanya sebut kata hadis ni termasuk dalil yang mutawatir buktikan bahawa Allah Ta'ala tu tertinggi atas arasy. Tengok, yang masuk di antara. Sebab tu ahlul kalamil Yunan, apabila kita nak kecek dengan dia ni, dia pun guna otak. Kita kena guna otak. Sebab tu yang murih sangat pada Syekhul Islam. Syekhul Islam guna otak sampai ke ia tadi nak pakai otak tak lagi. Bukhari guna adillah. Ia nak pakai tak lagi. Kalau capur dua ni, tergagah. Sebab tu kita tadi itu kena ngaji jadi molek. Kena jadi buku gapo ngau ke. Cuma dia kira ayat kata, kedua-dua ni sebut kata hadis ini termasuk dalil-dalil yang mutawatir. Bukan hadis mutawatir. Buktikan bahawa bahawasanya Allah Ta'ala tertinggi di atas arasy. Ni tokoh ahli sunnah kata, ni dalil mutawatir. Setengah di antara dalil mutawatir yang kata Tuhan itu tertinggi di atas arasy. Lalu dia kata mana? Tanya mana? Suruh doktor tanya. Suruh doktor cari. Suruh tokoh ahli sunnah tu cari. Sebenarnya kita jawab. Buktikan kita kata Zahabi kata. Dalam kitab dia kaza wa kaza. Ada dalam ulu dan sebagainya. Tak apalah tu. Saya hendak lalu berhenti sebentar tu dalam muzakarah tu, munazarah tu. Lalu tokoh ahli sunnah kata, saya nak jawab pair dulu. Tapi saya nak jawab pair dulu. Nak jawab apa huraiya dulu. Ya. Lepas tu saya nak tunjuk. Nak tanya jawab pair dulu. Saya nak jawab pair dulu. Kata hadis ni dhaif sebab turut siapa? Kita kata hadis ni sabit, sahih dan termasuk daripada bukti dalil yang mutawatir. Kata isbat Allah Ta'ala tertinggi. Lalu dia katakan, saya jawab tidak ada di sana. Dia jawab tak serupa. Orang tanya hak dia raib hak dia. Dia kata, saya jawab tidak ada. Saya kata, ya. Ahli kalam jawab tu, saya jawab tidak ada di sana ulama yang menghukumkan dengan mutawatir hadis ini. Hal lain. Saya jawab, tidak ada di sana yang ulama yang menghukum dengan mutawatir hadis ainallah. Raib dah. Ia tadhaifkan hadis tu, ia turut siapa? Raib. Nampak tak? Ia pula raib je dah. Dia nak ayat kata hadis ni tak ada ulama hukum kata mutawatir. Pak ulama mana dah hukum mutawatir? Orang tahu belaka. Kata hadis ning orang panggil termasuk daripada adillah mutawatirah. Hadak tu ahli sunnah, tokoh ahli sunnah nak kau tu. Tapi dia putar nak ayat kata mana ulama ayat hadis ni mutawatir. Hal lain-lain tu. Hal lain-lain dah. Tapi orang pendengar nak tahu merah no. Orang yang ada khibrah, ada ngaji hadis, tahu. Dia nak ayat tak boleh. Sebab dia tahu. Kata orang ngaji hadis apabila dengar, dia reti. Kata gapo jadi gapo. Allah kalau boleh sebut selalu. Ya. Kalau boleh sebut selalu. Dia tekan selalu. Ni ahli kalam ni. Mana cuba sebut atau mana hadis ni mutawatir. Ya mengtadhaifkan hadis sahih Muslim, right. Ni keadaan dia. Sebab tu kita intibah molek. Memang apabila kita munazarah, ya ada terlupa, ada ingat, tapi tetap molek. Fasta'iz billah. Kita isti'azah dengan Allah Ta'ala, minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh sebut, cuba sebut, cerita selalu kata, syarat hadis mutawatir tu gapo macam mana? Nyegi syarat mutawatir, gotu ni. Lucu adalah dia tadhaifkan hadis sahih Muslim tu. Kalau boleh sebut. Dan kalau boleh sebut, cuba royak syarat hadis mutawatir macam mana?
Berapa perawi dia? Cuba doktor sebut selalu. Cuba sebut, cerita selalu kata. Syarat hadis mutawatir tu gapo macam mana? Nyegi syarat mutawatir, gotu ni. Lucu adalah dia tadhaih ke hadis sahih Muslim tu. Jadi orangnya diraih. Soalan yang ditanya, jawab tak ada. Dia jawab dia panggil tanya balik untuk nak mengkeruhkan masalah. Berapa orang nak dengar faham? Ada kok ni berapa orang nak dengar faham? Nampak tu tak? Berapa rawi dia? Coba doktor tadi itu sebut selalu. Nak sebut lagu mana orang kecil halan yang sebut halan. Doktor Ibrahim tak tahu. Tokoh ahli sunnah ni tak tahu. Kata hadis mutawatir ke bukan mutawatir. Sedangkan dia ahli takhassus dalam masalah hadis. Jadi pihak ahli kalam lebih daripada ahli hadis. Tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh jadi. Inilah, syuf. Ini muskilah ilmu namanya. Ini muskilah ilmu. Hak ni dok jadi sesak. Hak ni dok jadi sesak ni. Kerana nidah ni. Awak muka nak marah. Ini hak problem ilmu nama dia. Kau dah jadi sesak kerana ni. Ya. Inilah, syuf. Ini muskilah ilmu namanya. Ini muskilah ilmu. Hak ni dok jadi sesak. Hak ni dok jadi sesak ni. Kerana nidah ni. Awak muka nak marah. Sedangkan dia tadi itu mentadhaihkan hadis hak Imam Muslim kata sahih, right. Dia hak jadi muskilah. Orang hak rakyat kata hadis sahih dalam Muslim tu sahih, ke orang hak rakyat kata hadis sahih Muslim jadi dhaif. Dia jadi muskilah. Man huwa sahibul muskilah? Siapa muskilah? Ahlul kalam. Tapi dengan sebab putar belik dia ni, siapa raih apa yang disoal oleh tokoh ahli sunnah. Sebab tu, ini adalah perkara yang kita tadi itu kena memahami. Lalu doktor, seorang tokoh ahli sunnah ni kata, anta ni kata macam mana hadis ini bukan hadis yang tidak masuk di dalam bab mutawatir. Jadi babo kata, macam mana hadis ni bukan hadis yang tidak masuk dalam bab mutawatir. Jadi ahli kalam kata setiap fahamkah? Lalu itu doktor pun tanya, faham ke tak? Faham ke tidak? Kata yang saya sebut kata tadi itu tiada tu hadis ini termasuk di dalam dalil-dalil yang mutawatir. Doktor tanya balik, faham ke tak? Doktor ni intibah, bijak. Faham tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dalam dalil-dalil yang mutawatir? Ya tak faham ke tak soalan? Yang nak heran orang pergi kepada right. Hak ia tadi itu tadhaihkan hadis jariah. Heran orang jadi right. Akhir sekali doktor kembali klik semula kata faham ke tak? Orang tanya gapo? Hadis ini termasuk di dalam dalil-dalil yang mutawatir. Faham ke tak? Orang tanya kata, orang royak kata hadis ni termasuk di dalam dalil-dalil yang mutawatir di sisi ulama. Bukan satu hadis ni. Faham tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dalam dalil-dalil yang mutawatir di segi ulama. Bukan hadis satu hadis. Hadis ni termasuk dalil-dalil yang bukti secara mutawatir bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arasy. Isyarat doktor nak ayat kata, bukanlah amma nak ayat hadis ni mutawatir. Cuma salah satu daripada dalil yang mutawatir. Apa makna mutawatir? Dalil yang terang jelas orang ambil hadis ni isbat tu hatta. Yang ahli kalam ayat hadis ni dhaif. Hak kata dhaif tu dia kata bila jawab. Tak ada jawapan. Hadis ini termasuk di dalam dalil-dalil yang bukti secara mutawatir. Syuf, doktor kata, hadis ini termasuk di dalam dalil-dalil yang jadi bukti secara mutawatir bahawa Allah Ta'ala tertinggi di atas aras. Saya tanya begitu. Hak doktor tanya begini. Faham tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dalam dalil-dalil yang mutawatir di segi ulama. Bukan hadis satu hadis. Hadis ni termasuk dalil-dalil yang bukti secara mutawatir bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arasy. Lalu dia kata, la ilaha illallah mengucap panjang. Faham tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dalam dalil-dalil yang mutawatir di segi ulama.
Bukan hadis satu hadis. Hadis ni termasuk dalil-dalil yang bukti secara mutawatir bahawa Allah Taala tertinggi atas arasy. Saya tanya itu. Illallah. Saya tanya itu. Illallah. Saya tanya itu. Illallah. La ilaha illallah mengucap panjang. Hak ya tadi itu tak ada jawab pen dah. Mengucap pula nak orang tadi tu orang lah. Orang yang bagus lah. Orang yang pesan kata orang ahlul la ilaha illallah. Pas la ilaha illallah buat apa? InsyaAllah kita akan masuk munakasyah pada hisah lagi akan datang. Masih panjang sangat supaya kita tadi itu tak menjadi jemu dalam masalah ini.